Waktu buat semua study di UiTM. Master saya buat di Korea. Oh. Tapi saya bukan kaki K-pop. Saya bukan saja boys. Kita kena ada plan. Kita tak boleh hentang kromo, kita tak boleh nak ikut orang. Kalau macam contohlah kata, kita yang tak pernah, tapi sebab member ajak, member tu dah lama main. Kita ikut pace dia, kita rabak. Drop out ni, dia semangat lah exercise. Kata contoh dia pergi gym, dia nak pergi semangat nak aku nak pergi sadar, aku nak pergi kurus badan. Tapi bila dia tak ada plan, dia tak ada structure, dia pakai hentar main, sakit badan lepas tu 3-4 hari, seminggu sakit, dia drop out. Apa merepek, aku nak suka, aku nak gym kata, tapi sakit badan. Bohong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam UiTM di hatiku dan juga salam pembangkit idea. Kembali lagi dalam Research Podcast edisi yang ke-5 ke-6, saya pun dah tak ingat dah lost count dah. Apa yang saya ingat adalah sebelum ni kita telah pun membincangkan berkenaan tentang AI dan sebelum tu kita ada pasal banjir dan macam-macam lagi bagi tahun 2025 ini. Jadi untuk kali ini Research Podcast kita dibawakan oleh macam biasa di bawah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi, di bawah tapuk kepimpinan Timbalan Chancellor Penyelidikan Inovasi iaitu Teknologis Profesor Dr. Noor Abdul Rahman. Membincangkan pelbagai perkara-perkara yang juga memberi ilmu yang baru dan juga ruang-ruang penyelidikan yang mungkin warga boleh mengambil input daripada podcast ini. Untuk edisi kali ini kita bawakan Dr. Zuhairi Muhammad Azam, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Ya, betul. Bukan apa kita panggil, senang nak panggil KI lah. Main KI lah senang. Dr. KI lah. Tak payah. Dengan Zuhairi saya macam tak familiar. Tak familiar. Dah terbiasa. Okay, kita panggil ataupun kita jemput khas daripada Sains Sukan ni sebab sekarang ni bagi saya di UiTM mostly ni banyak berkenaan sukan. Kita pun baru habis Karista kan. Untuk di JPI sendiri iaitu Jabatan Penyelidikan Inovasi, kita pun ada inisiatif sendiri iaitu Inovasi Hut. Ini yang nakkan staff-staff semua sentiasa dalam keadaan yang baik. Mengikut saranan daripada Datuk VC kita. Sebab kan kalau kita nak clock in, clock out, dah ada dah berapa ribu langkah seharian kan. So kita punya TNC juga membawa saranan yang sama. Sebab kita ada beberapa program tentang kesihatan, siap buat challenge siapa yang turun berat lebih banyak hujung tahun ni akan mendapat insentif dan sebagainya adalah itu daripada TNC sendiri, dan kita pun dah melakukan beberapa program brisk walk dan sebagainya. Jadi untuk hari ini that's why kita jemput Dr. KI. Ya. daripada Sains Sukan untuk ceritakan tentang kesihatan dan juga sukan. Jadi sebelum tu mungkin doktor boleh perkenalkan diri dulu. Okey. Nama saya macam tadi Tuan Izzat. Saya nama penuh saya Muhammad Zuhairi bin Muhammad Azam. Saya selesa kalau orang panggil saya KI saja. Sekarang saya pegang pos sebagai TDHCP di FSR. Okey, sejarah saya dengan UiTM dah almost 14 tahun. Dah 14 tahun dah bekerja dengan UiTM. Okey. Kalau dari segi bab kesihatan dengan sukan ni memang dah dalam jiwa. Memang jiwa sebab daripada sekolah lagi kita dah main sukan, kita main rugby, kemudian masuk ke universiti, kita main kejap, begitu kita tintong-tintong sikit, tak main, kita seronok belajar kan. Fokus daripada akademik. Padahal tak power pun. Kemudian habis tu kita sambung master, and then sampailah sambung PhD, iaitu kerja dengan UiTM. My passion right now is towards kepada sport injury. Dan juga talent ID lah among athletes. Tu yang saya tengah fokus sekarang. Waktu buat semua study di UiTM? Master saya buat di Korea. Tapi saya bukan kaki K-pop. Saya bukan saja boys. Macam anak saya tu menari, saya bukan saja boys. Saya pergi sebab masa tu saya dah tak ada option. So dekan yang terdahulu kata dah ramai dah POC ni, nak pergi UK dah jadi macam tanah haram pada masa tu sebab bajet ni kan. So, tak lepas pergi UK, tak lepas pergi OC, ramai OC dia kata you cari other Asian countries. Try aku dah dapat. Saya dapat, alhamdulillah dapat supervisor yang sangat-sangat supportive lah kata. Di Korea, master. Di Korea master, dan PhD saya buat di UTM Skudai lah.
Oh, PhD di sini tapi ada pengalaman di Korea. Ya. Macam mana kat Korea? Okay, best. Untuk bujang best. Untuk Untuk bujang best. Saya rasa kalau je buat family mungkin lain sikit rasa. Tapi Korea okey. Untuk learning environment gitu, and then satu lagi dia kita belajar hidupkan 4 orang kan. Kita kena belajar sesuaikan dengan situasi. Macam mana kita nak blend in. Itu yang saya banyak belajar kat sana. Okey, tadi doktor cakap passion doktor sekarang lebih pada injury Ya. dan juga Talent talent ID. ID. Kenapa? Sebab sport injury ni lama dah saya berminat daripada zaman saya belajar lagi. Daripada zaman degree di sini. Yang mana pada zaman tu saya tak tahu pun saya nak jadi apa. Degree last year saya tak tahu nak jadi apa. Tapi Alhamdulillah during that time saya dapat buat FYP di bawah dekan. Sebenarnya PM Dr. Anwar Su'un. Okey. Dan dia yang tengok antara kami 5 orang yang belajar bawah dia. Dia suruh kami ni pergi ganti kelas dia. Dia meeting dia sebut dia suruh kami pergi masuk kelas dia. Tapi bukanlah sebab dia nak bagi kami exposure. Lepas tu dia kata among us ada yang top 3 ni, dia kata 3 of you patut go apply untuk apa? Skim pensyarah muda tak saya tenaga TPM. TPM. Tenaga pengacara muda, ya. Daripada situ pergi sambung master. During that time sebelum tu pun saya dah buat attachment dengan tim rugby sekolah saya, alumni dulu, Saukah, dengan tim-tim lain. Sebelum tu jadi seronok nak buat. Sebab apa? Dia lama kelamaan kita rasa seronok jaga orang. Walaupun kerja ni tak glamour. Saya buat sampai sekarang saya buat. Sampai sekarang saya rasa umur saya 24 kot. Ke 42. saya seronok buat benda ni. Saya seronok buat masih lagi in my passion. Sebab apa? Bagi kepuasan. Atlet penat main. Dia sakit apa semua. Kita lah orang yang berharap selalu. Untuk kita tolong dia orang. Untuk tapping and so on. Dari situ saya build up. Sampailah sekarang. Passion tu masih ada lagi. Okay, tapping je lah, tapping. Saya pun baru tahu berkenaan dengan tapping ni sebab yelah, saya pun baru mula adalah jogging CC kan. Okay. So berkawan lah dengan ramai runners ni. So dia orang pun kata kalau injured, kalau dia orang dah lari half marathon, pergilah kan mana untuk tapping ke. Untuk tapping, buat massage. Buat massage. Kata kita tak tahu, saya tak tahu semua ni. Oh, tak tanya. Okey doktor. Kita itu passion doktor berkenaan dengan injury, lebih kepada atlet. Now kita sekarang ni di zaman ini ataupun di kawasan persekitaran ini ramai dah sedar untuk wujudkan tentang kesejahteraan hidup yang seimbang dan sebagainya. Dari bagaimana cara nak mulakan cara hidup yang seimbang tu dan juga bersukan supaya dia tak memberi beban kepada kita ataupun memberi kesan yang negatif. Okey. Saya faham soalan ni. Untuk perkara macam ni, kita kena ada plan. Kita tak boleh hentang kromo, kita tak boleh nak ikut orang. Kalau macam contohlah kata, sekarang ni trend kita tapi trend yang bagus lah. Cycling, running lah. Dua ni paling famous lah. Yang baru nak up ni adalah pickleball lah. Pickleball. Kita tolak pickleball dulu, tak apa. Tapi saya fokus pada running dengan cycling. Kita yang tak pernah, tapi sebab member ajak, member tu dah lama main. Kita ikut pace dia, kita rabak. Kita jangan. You sepatutnya, you kena ikut kemampuan diri sendiri. Yang tu kita tekankan. Tak mampu, buat cara kita tak mampu. Jangan kalau kata member dah pernah kayuh 40 kilo, 50 kilo, jangan. Kayuh mana sahaja kita mampu sahaja. Jangan go for kata apa. You go for kata apa untuk supaya orang tak kutuk ke, supaya kita rasa belonging in the group. No. You should do any exercise. You pergi gym ke mana pun sekali. Janganlah tengok orang. Kalau kata contoh, tengok budak kecil tu boleh angkat 50 kilo. Tapi takkan aku malu budak angkat 50 kilo. Aku mesti angkat 70 kilo. Padahal tu budak tu dah lama train. Balik-balik tak boleh angkat sekali, 2. Dah seminggu tak pergi gym. Sebab apa? Kena soreness. Sebab apa? Ada injury, micro trauma injury kat situ. So yang tu kita tak nak. Tu satu, kita kena ada plan. Plan yang ini you boleh datang consult dengan fakulti. Kita ada banyak pesarah yang boleh kata apa? Subscribe training program untuk you. Ataupun sekarang kita dah ada AI. Ada AI tapi kena cara prompt tu betul lah. Minta dia daripada sources yang sahih. Kadang-kadang kita tengok Pak dia punya ni prompt dia sedap lah, tapi sebenarnya dia tak tengok pun cara kita prompt macam mana pula. Nak tanya AI, the way you prompt kena betul. Nak terdekat kalau staff ATM boleh datang fakulti, boleh datang gym. Kita ada budak practical, kita ada staff juga, kita ada pesarah juga yang boleh bagi kat you
training program yang sesuai dengan keupayaan awal kita. Untuk permulaan ni Untuk permulaan. Contohlah kata paling mudah kata apa, kita kerja 5 hari seminggu. Okey. Campur satu hari ni selalu nak pergi jalan lah. Orang rumah ajak pergi kedai lah, kata apa, balik rumah mak ayah pergi balik kampung kan. So dalam 5 hari bekerja ni, time ni lah kita cari ruang untuk exercise. Kalau boleh exercise hujung minggu pun bagus. Dalam 5 hari ni buatlah 3 hari. Satu hari ni buat lepas tu skip rest day, esok buat lagi skip rest day. So at least you ada time untuk recover. Kita kena ingat kita bukan atlet. Tu masalah orang kita. Dia bila dia buat, dia ingat dia ni adalah atlet tersohor. Dia ingat dia adalah aku boleh ni, aku fit ni kata. Semangat tu bagus. Tapi bila tak tally dengan kebolehan you, badan you rosak. Apa yang rosak sana? You jadi rabak, sakit, tidur you tak cukup. You punya performance dekat kerja pun nanti drop. Sebab apa? You banyak ambil MC ke, you letih sangat, tak boleh nak fokus. Yang tu kita tak nak. Itu satu. Jadi tapi, yalah, macam mana kita nak tahu yang kita mampu ke tak mampu? Itu kena ada pemeriksaan. Okey, yang tu pun kita boleh buat testing. Kita boleh buat testing. Datang kat fakulti, buat arrangement. Kita buat testing dulu. You boleh check in body dulu. Kita tengok dulu punya body fat apa semua, dengan masa apa semua. And then kita akan buat simple fitness test kat you dulu. Tengok you punya ni dekat mana. Kita pun ada lab kat Makmal. Kita ada boleh check you punya VO2 max. VO2 max ni kita nak tengok maximum oxygen consumption yang kita boleh bagi dalam sesuatu perkara, dalam sesuatu aktiviti. Banyak kita boleh keluarkan. Selalu atlet tinggilah dia punya scoring. Ataupun orang yang memang aktif memang tinggi. Kalau orang yang tak biasa, sedentary, yang jenis just for fun seronok saja, lagi rendah. So kat sini you boleh tengok dah. Wah, aku ni rendah. Dia ada norm dia. Dia ada norm dah, kita boleh tengok kat situ. And then kita boleh subscribe kat you. You boleh buat sikit-sikit, kata contoh. Dalam running, pace paling tinggi apa? 1 wak. Pace 1 wak kata contoh. Tapi tak ada orang lagi buat. Jogging buat saya tu. Go for pace 5, pace 4 dulu. Jangan duk duk gaduh nak kerja pace 3, pace 2, pace 1 tak lagi. Go for the lower pace lagi. At least biar jantung tu biasa. Jantung tu dah biasa dengan keadaan kita nak lari 30 minit, 1 jam. Jantung dah biasa adapt. Lepas dia dah adapt, nanti kita tambah sikit lagi. Mungkin lajukan sikit lagi. Dan dia dah biasa. Adaptation kena berlaku. Dia tak boleh boom terus. Boom terus tu yang you rasa nanti ramai orang akan ada isu apa? Kita panggil isu drop out. Drop out ni, dia semangat lah exercise. Kata contoh dia pergi gym. Dia nak pergi semangat. Aku nak pergi sadar, aku nak pergi kurus badan. Okay. Tapi bila dia tak ada plan, dia tak ada structure, dia pakai hentar main, sakit badan lepas tu, 3-4 hari, seminggu sakit, dia drop out. Apa merepek? Aku nak suka, aku nak gym kata kan. Tapi sakit badan. Bohong lah. Dia tak ada nulis. Dia kata benda tu bohong, tak elok. So yang tu kita tak ada structure lah. Okey. Menarik. Saya tadi doktor dah sentuh sikit berkenaan tentang injury. Kita tak naklah benda tu. Mungkin selepas ini kita akan masuk berkenaan tentang banyak isu-isu yang kita baca di dada-dada akhbar ketika bersukan collapse. Kena serangan jantung. Tadi doktor pun dah cerita sikit pasal jantung kan. Tapi yang itu kita akan bincangkan di edisi yang kedua dalam Research Podcast daripada Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Kita bertemu lagi selepas ini. Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research Podcast ini dibawakan oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Sila ikuti perkembangan dan info terkini tentang penyelidikan dan inovasi UiTM di kesemua platform media sosial kami, terutama di Facebook Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM dan juga Instagram kami JPI_UiTM. Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe YouTube JPI UiTM serta menekan butang loceng bagi mengikuti kesemua video terbaru termasuklah Research Podcast ini. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM.